Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni aku dalam kereta Honda Vario yang biru aku punya ni. Kalau nampak kat sini nampak? Nampak. So aku menuju ke satu kedai dekat Kuantan lah. Sebab kedai ni aku nak ada check lampu sikit lah. Lampu sebab ada lampu terbakar kan. So kereta lama, biasalah kereta dah tahun 94. Kau jangan expect macam kereta tu kereta baru kan. Sebabnya kereta lama ni adalah lampu terbakar lah. So kita nak pergi tukar lah lampu-lampu yang mana yang dah terbakar kan. Lampu signal, risaukan nanti untuk kereta-kereta belakang senang kan. So let's go, kita pergi kedai tu. Nanti kita tengok. Okay, kedai dekat area Kuantan saja. Area Kuantan jom. Kita dah sampai dah dekat kedai. So kita nak check lah. Sebabnya ada lampu kan yang tak menyala tu, kita nak kasi nyalakan terus. So nampak lah. Ni tengah check. Sini dah menyala. Sini dah menyala. Tinggal lampu brake lah. So korang yang mana ada area Kuantan tu, korang boleh datang je kedai ni. Sebab aku dah biasa kedai ni. So dia nak cari lemak dia dekat sebelah bajet murah. Itu sebaris dengan Aqua Nano. So korang boleh datang je terus kedai ni. Korang check lah wiring apa ke problem. Korang boleh tengok dekat sini. Okay. So dia tengah check dulu apa masalah. Biasalah main kereta lama tahun 94 kan. Kalau tak rosak tak lama lah. Okay. Okay, dia dah settle lampu. Lampu dah menyala. Belah sini tak menyala lagi Belah sini tak menyala. Belah sini menyala. Depan tak ada. Sini nanti kita check sekali lah. Sini ada menyala. Dekat dalam ada menyala. Dalam ada menyala. Tapi dekat belah luar tak ada. So nanti kita minta dia check. Nampak push. Sekali pandang cut pula kereta ni kan. Lama puji kereta sendiri. Tak ada orang puji, kita puji sendiri lah. Nampak dia tengah ni. So kita nyalakan balik. Lampu ketiga ni penting. Lampu mentor semua dah terbakar dah. Nampak Celeste sekali pandang cantik juga cantik. Honda tetap di hati Honda tetap di hati. Dulu lumayan murah. Yalah, dulu aku masuk dekat Honda. So aku naik Honda. Sekarang Honda ni bila dia VTEC dia open lah. VTEC dia open. Ni dah settle dah lampu. Tinggal lampu ni je tak settle lagi. Lampu tu dengan lampu ketiga kita settle kan. Dulu aku main Wira tapi tak syok. Aku pun jual ambil Honda ni. Nampak cantik lah. Jumpa punca lah. Lag switch dia problem. Patutlah tekan brake tak menyala lampu. Bukan mentor. Mentor dah tukar dah semua. Mentor dah tukar. So lag switch. Lag switch tu dekat pedal. So dia tengah pasang dah. Tengah pasang lag switch dekat pedal tu. Tu baru settle. Settle boleh brake lah macam biasa. Barulah orang nampak daripada belakang kan. Siapa peminat EG, Honda EG ataupun Vario, korang kena tahu lah barang-barang ni. Sebabnya kereta dah barang lama, kena check selalu. Dia tak macam kereta baru. Kereta baru korang pakai, buat yang jenis loan, masuk loan, pakai, terus boleh jalan. Macam kereta lama sebelum nak gerak, korang kena lah check. Mana yang tak betul, mana yang kena betul. Ikut sikit-sikit lah, ikut bajet korang. Sebab main kereta lama ni kalau ikutkan, kos dia lagi tinggi. Betul. Kos main kereta lama ni dia memang agak tinggi lah. Sebabnya kos main kereta lama ni banyak barang yang dah rosak. Lampu pun dah settle. Nampak sini dah ada. Lampu brake pun dah ada. Okay, barulah cun. Barulah komplit kan. Sini kiri kanan pun dah ada. Ini tak apa jelas lah.
Tadi ada. Padam pula. Tak apa, kita minta dia check sekali lah. Okey. Tadi siang kita malas nak tunjuk tadi Rizak yang dah repair lampu apa semua. Malam lah senang nak tunjuk sebab siang hari tadi kita tak nampak. So nampak kita dah lagi lampu balik. Sebelum ni lampu sebelah ni tak ada lampu sebelah tak ada, lampu dekat plate ni tak ada. So kita dah repair, ada sensor yang problem. So kita dah tukar dah, tak ada masalah. Malam kita kanjur, jom malam minggu di Kuantan. Let's go.